bermain 40 minit setiap half. Itu dia, sudah pun dimulakan. Kembali kepada pasukan BTS terlepas dari Prabang. Bagaimana percobaan? Iva. Oh, kekasaran. Bagaimana? Coba untuk memecah masuk satu antaran sidang. Iva. Kepada Kimi. Baik kawalan daripada Kimi berjaya untuk melepasi kawalan dan hantaran sidang ke dalam. Masih lagi dalam kepala pasukan BTS. Cari ruang. Baik sepakat ni. Oh. Hampir-hampir lagi yang dilakukan Kimi. Berativa. Teruskan oleh Pegadil. Bagaimana percobaan? Satu lambungan dalam kawasan peleti peluang. Bagaimana Kimi percobaan ribatan daripada Kimi. Bagaimana peluang untuk pasukan Borneo Trans? Itu dia gol. Sudah pun dapat dihasilkan. Dan tandukan. Percubaan susulan untuk gol yang kedua. Oh, kesilapan abang ketika ini. Percubaan daripada abang. Dia gol. Cepakan yang lakukan. Oh, itu jelas satu hadangan yang keras dan kad kuning yang pertama. Bagaimana Kimi? Sudah pun masuk kembali ke dalam padang. Oh, tolakan daripada Tiva. Situasi yang baik untuk pasukan Subhan mendapatkan gol. Tidak. Si daripada Jemri. Bagaimana? Jadi curi oleh Acong. Bagaimana Acong mencari ruang? Masih lagi Acong. Percubaan daripada Acong. Oh. Antara baik daripada Mat. Bagaimana Acong terlepas. Menuju kepada pemain lawan. Abang berjaya mencuri. Bagaimana ribatan daripada abang tetapi diasak. Oh. Jadi baca oleh Jemri. Oh. Bagaimana? Kad kuning. Apanya? Beraksi. Di perlawanan akhir nanti sekiranya pasukan BTS. Bagaimana? Percubaan itu dia gol. Akan menjadikan gol. Oh. Baik, sepakat ni tandukan. Bagaimana? Akan selamat. Baik, Mat. Hantaran kepada Acong. Lantun. Oh. Subhan. Hantaran ke tengah kena abang. Labungan untuk Mat. Bagaimana peluang untuk pasukan Borneo Transtar. Untuk pasukan BTS. Abang datang untuk berikan pilihan kepada abang. Dari Batan. Tapi lagi situasi yang bahaya tadi. Bagaimana terlepas daripada Agus. Oh. Tidak dibenarkan. Offside. Bahaya. Antara ke dalam kawasan penalti. Berjaya melorongkan untuk Kimi. Tiva peluang untuk pasukan Subhan. Tidak. Berikan sudut yang akan dilakukan oleh Ramang. Bagaimana tandukan. Lorongan untuk Tiva. Oh. Kekasaran. Saya kira kad kuning untuk Wan. Siapa yang akan menangani perlawanan ini?
pintas oleh Mul. Oh, dijatuhkan. Albab akan mengambil sepakan ni bagaimana? Albab. Oh, tidak menjadi daripada Albab. Masih lagi cuba mencari ruang antaran terus ataupun percubaan terus. Dorongan daripada Abang Ban, peluang untuk pasukan Subhan, untuk pasukan Borneo Trans. Oh, terkena tiang. Bagaimana? Mul, lepas Mul. Peluang. Oh, sayang. Rehbatan daripada Mul. Tidak menjadi. Tidak ada masalah untuk Tifa mendapatkan gol. Tenang. Tidak ada masalah untuk Albab. Tenang, melakukan antaran ke sebelah kiri. Bicara gol. Pasukan BTS. Bagaimana Kimi? Gol, tidak ada masalah untuk Kimi. Bagaimana Ramang? Oh, diselamatkan oleh Agus. Harus diselamatkan oleh adik. Tidak ada masalah untuk kakak. Bagaimana abang? Itu dia, tidak ada masalah untuk abang. Itu dia, tidak ada masalah. Carikan oleh Emang untuk menghidupkan peluang. Lanjutkan sepakan yang seterusnya. Tidak ada masalah. Baik, daripada Emang. Sepakan yang kelima. Untuk pasukan Subhan. Gol. Dan itulah dia. Sekaligus tiupan whistle kemenangan. Okey, sampai di sini siaran kita. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah pun menonton, mengikuti siaran ini hingga habis. Mohon maaf mana-mana kekurangan, kelemahan siaran yang saya bawakan ni. Bantu subscribe untuk mana-mana yang belum lagi subscribe untuk pertama kali sampai ke saluran YouTube ni. Sampai di sini, kita jumpa lagi.